Dan saya ucap terima kasih, jazakallah khair, kepada Al-Fadil Tuan Imam Al-Ustaz Fadil selaku imam yang memberi ruang bersama dengan jawatan kuasa pimpinan beliau untuk kita mengadakan kuliah ilmu di sini. Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita kata agama ni dalam dunia realiti hari ini, pelbagai bentuk dan perkara yang kita dengar atas nama agama, tetapi sebenarnya ia bukanlah daripada agama. Sebagaimana kadang-kadang kita lihat ada benda yang bukan daripada amalan orang Melayu, tapi dikatakan amalan orang Melayu. Sebenarnya ia bukan berasal daripada adat orang Melayu, tapi di atas namakan sebagai amalan orang Melayu. Seperti amalan melenggang perut, amalan merenjis air tepung tawar. Ini bukan amalan orang Melayu pada asalnya. Ia adalah pengaruh budaya, adat, agama Hindu yang meresap ke dalam amalan orang Melayu apabila berlakunya pertukaran agama. Pada peringkat awal, tanah Melayu ini bukan agama Islam yang datang pada awalnya. Asal nenek moyang kita orang Melayu, mereka bukanlah orang yang mempunyai agama. Asal agama orang Melayu adalah kepercayaan animisme, iaitu orang Melayu ataupun orang Nusantara ini menganggap bahawa sesuatu yang bersifat besar, bersifat pelik, bersifat lain daripada yang lain, itulah yang dianggap Tuhan. Sebab itu kita melihat dalam sejarah agama orang Melayu, pada peringkat awalnya, agama orang Melayu ni adalah percaya kepada tongkoi, ketui batu, pokok, busung, benda-benda yang dia nampak pelik, berlain, nak nampak macam unik tak unik, dia akan letak satu kepercayaan benda ini ada kuasa. Kemudian datang agama yang kedua ke tanah Melayu ini, sebagaimana yang disebut oleh pakar-pakar sejarah, adalah agama Hindu. Agama Hindu. Agama Hindu yang masuk, iaitu dia datang daripada benua India yang melalui Nusantara, Indonesia. Sebab itu kita bisa dengar bahasa yang agak kuno, Sanskrit itu, yang ada campuran budaya Hindu. Apabila agama Hindu datang, dia taklah banyak beza dengan agama animisme, kerana Hindu juga membawa kepercayaan tongkoi. Kalau dulu orang Melayu percaya pada pokok, busung, gua, batu, batu belah, batu bertangkuk. Tapi bila mai Hindu, tak banyak yang dia ubah. Maknanya berlaku asimilasi, berlaku satu gabungan yang cukup serasi. Hindu pun bawa mai ketui batu tangan 8. Pasal di sana orang makan roti canai. Jadi tangan tu begitu berkuasa lah. Jadi orang Melayu mula berpindah daripada agama pokok, agama busung, kepada agama yang ada Tuhan tapi tak banyak beza dengan asal. Amalan-amalan yang ada dalam masyarakat Melayu yang khurafat itu dibawa masuk sama dengan agama Hindu. Kerana Hindu juga agamanya khurafat. Ada Tuhan kepala gajah, Tuhan kepala monyet, ini semua khurafat.
Orang Melayu mudah terima agama Hindu. Maka berkembanglah nenek moyang kita di atas agama Hindu. Setelah itu barulah datang Islam masuk ke Nusantara. Tetapi bukan yang datang awal ke tanah Melayu ini Islam Nusantara. Islam yang sampai ke tanah Melayu pada peringkat awal adalah Islam Syiah. Yang pertama masuk ke tanah Melayu, agama Islam adalah fahaman Syiah. Sekarang kita akan bawa bukti dalil yang kata yang mai dulu tu bukan ahli sunnah tapi Syiah. Maka orang Melayu apabila masuk mai Islam, dia mula bertukar daripada Hindu pergi kepada Islam. Tuan-tuan tentu tertanya-tanya, awak yang tok nenek kita ni duk aja tukar Pertama tuan-tuan, sejarah membuktikan orang Melayu sifat feudal, sifat taat pada raja cukup tebal. Sebab apa? Kerana dalam agama Hindu, raja ini merupakan bayangan Tuhan. Raja adalah wakil Tuhan. Hindu aja. Jadi orang Melayu yang bersifat taat pada raja ditambah pula dengan Hindu yang meletakkan raja ni pada satu sifat yang cukup mulia, maksum, suci, sehingga boleh ke tahap menjadi wakil Tuhan. Maka sifat orang Melayu pada raja cukup tebal, sehingga lahirnya istilah daulat, tulah. Tak boleh menderhaka, tak boleh membantah. Tuan-tuan tengok dalam filem-filem Melayu bagaimana digambarkan sikap orang Melayu pada raja. Sehingga sembah, tunduk, sujud. Hang tuah itu bukan cerita yang dibuat-buat, tapi itulah gambaran realiti orang Melayu yang begitu meletakkan raja ini pada tempat yang cukup mulia. Sebab itu apabila Islam datang, raja-raja Melayu telah menerima Islam. Agama orang bawah ini, dia ikut orang atas. Punca ni saya nak cerita kat tuan-tuan, bagi tuan-tuan nampak gambaran. Sebab itu apabila raja-raja ni mai Hindu, dia masuk Hindu. Bila raja masuk Hindu, ekor pun pakak masuk Hindu lah. Bila mai Islam, dia nampak berkemah sikit, dia nampak elok sikit, dia pun masuk. Ini mungkin daulat je. Tapi mic okey ya? Okey. Terus sementara jangan bazir masa. Kita mai jauh ni. Okey. Apabila tuan-tuan, khusyuk lagi nak? Apabila raja ni masuk satu agama, rakyat akan ikut. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, benda inilah yang Nabi ajak pada kita. Tuan-tuan tengok apabila Nabi dakwah pada siapa? Nabi dakwah kepada pemimpin, kepala-kepala negara. Surat-surat Nabi diutuskan kepada pemerintah. Skop dakwah Nabi pada peringkat awal tak bertumpu kepada rakyat bawahan. Nabi tumpu pulun pada kepala-kepala ni. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apa kata Nabi? Lau amana ashiratal yahud la amana al-yahud. Ini satu strategi dakwah Nabi.
Nabi kata, "Lau aman ashiratul yahud." Kalaulah kepala-kepala, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar Yahudi masuk Islam, beriman habis pok-pok Yahudi tu. Sebab itu tuan-tuan, di samping kita nak fokus orang bawahan, kita nak kena jaga orang atasan. Ini sikap dakwah Nabi. Sebab itu Nabi ditegur dalam surah Abasa wa Tawalla. Pasal apa? Cerita Abasa ni, saya nak cerita macam mana Nabi ajak kita fokus orang besar, pegang orang besar, masuk kampung tangkap pengulu, pegang penggawa, pegang JKK. Lepas tu jalan mudah. Sebab itu kerajaan Arab Saudi sekarang ini, berjayanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun setengah orang tak setuju dengan dia, tak apa, itu bab lain. Tuduhan Wahabi apa semua itu isu lain. Tapi saya nak cerita bagaimana dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ini berjaya. Apabila dia bawa gerakan dia, gerakan tajdid, gerakan nak bawa tauhid ke semenanjung Arab, apa punca rahsia dia berjaya? Apabila dia menjalinkan hubungan baik dengan Al-Malik Saud, pemerintah ketika itu. Dia tak ada kekuatan. Malik Saud ada kuasa. Dia buat agreement. Aku bawa dakwah ini, engkau bawa kekuasaan engkau. Bergabung di antara ulama dan umara, di antara alim ulama dan pemerintah, tertegaknya negeri tauhid, daulah sekarang ini Arab Saudi itu. Nampak? Sebab itu Nabi dia tulis surat kepada pemerintah Rom, pemerintah Parsi, pemerintah Habsyah. Kerana apa? Kunci kepada rakyat, pemimpin. Ada satu negeri entah berentah, dahulu pemimpinnya bercakap tentang Islam progresif. Daripada atas sampai ke bawah, semua program, tak kira lah, sampai ke tandah pun, tandah progresif. Tukar ketua baru, Islam hadari. Maka yang awal tadi Islam progresif telah bertukar daripada atas sampai ke bawah. Pantang apa program, tempek hadari. Pasal atas hadari. Nak buat program Forum Kesedaran Ramadan, hantar kertas kerja. Tunggu sebulan tak turun bajet. Pasal apa? Ambil buat lain. Forum Kesedaran Ramadan menjana transformasi hadari. Lulus terus. Hadari itu kena ada lah. Maknanya saya bukan nak cerita hadari tak hadari itu isu lain. Tapi saya nak cerita bagaimana pemimpin itu pengaruh dalam menentukan pemikiran orang bawahan cukup berkesan. Sekarang tuan-tuan dengar lagi hadari? Tak dengar dah. Ada lagi hadari. Dulu masjid hadari, kampung hadari, tandas hadari, kedai hadari, semua hadari. Turun hadari itu, habislah tak ada. Naik pula yang lain, satu segala-galanya, semua satu. Mungkin kalau saya naik, saya pun nanti bawa apa-apa slogan baru, tuan-tuan jangan takutlah. Daripada atas ke bawah, saya nak bagi tahunya tuan-tuan, betapa Nabi pandangan dia jauh. Nabi bukan nak kuasa, tapi Nabi tahu bagaimana nak menawan hati orang bawah, kita pegang orang atas. Sebab itu ketika mana datang pemimpin-pemimpin Arab Quraisy, pembesar-pembesar nak main mengaji, datang juga satu orang nama Abdullah bin Umi Maktum, buta, orang biasa, rakyat marhain, rakyat biasa-biasa lah.
Abdullah bin Ummi Maktum nak mengaji dengan Nabi. Dalam masa yang sama, pembesar-pembesar pun nak mai mengaji. Tapi pembesar kata, takkan kami nak duduk dengan dia ni ni. Nabi pun pusing. Bukan Nabi ni dia nak bodek. Bukan Nabi ni jenis nak angkat. Tapi Nabi, pada pandangan Nabi, tak apalah, Abdullah bin Maktum ni sagilah. Jaga hak ni dulu. Kalau aku dapat hak ni, yang lain okey. Bukan Nabi nak fikir haluan dia. Kita orang bawahan mai tolak tepih lagu tu lah. Orang besar mai duduk. Itu kita. Tapi Nabi bukan. Nabi dia kata, dia nak jaga ni dulu. Pasal yang ni ada pengaruh. Abdullah bin Maktum syagiman. Quran tegur. Quran kata apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa engkau berpaling dan bermasa muka ketika datang orang buta yang benar-benar nak pada agama? Quran kata, jangan buat macam tu. Quran bukan tegur perangai Nabi. Nabi niat dia nak jaga pemimpin Arab supaya dia dapat orang Arab. Bukan dia nak habuan projek ke apa-apa. Abdullah bin Maktum boleh bagi apa? Mereka ni pun boleh bagi tender highway ke? Itu bukan matlamat Nabi. Tapi Nabi nak 5-6 ribu orang belakang. Nabi dia tak pernah dakwah untuk kepentingan dia. Ni saya baru nak bawa tuan-tuan bagi faham. Jauh sikit lah pasal jauh. Sehingga setelah turun ayat itu, tiap-tiap kali Abdullah bin Ummi Maktum mai jumpa Nabi, Nabi kata apa? Mai daripada jauh ni. Lepas Quran tegur. Ini juga bukti. Bukan Nabi yang tulis Quran. Pasal apa? Kalau kita tulis kisah hidup kita, takkan kita nak tulis hak buruk. Semua baik ya. Quran baik pun ada, yang tegur Nabi pun ada. Makna bukan Nabi yang tulis. Kalau Nabi tulis, tentu dia tak tulis hak tak elok tentang dia. Tentu baik semua. Kita kalau orang kata ceritakan sikit tentang diri tuan, kita cerita tentang baik hak buruk, kita tak ceritalah. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum bila dia datang kepada Nabi, jauh lagi Nabi kata apa? Ahlan wa sahlan wa marhaban birrajul alladhi atabani rabbi. Selamat datang dan aku mengalu-ngalukan kedatangan engkau, lelaki yang kerana engkau Tuhanku menegur aku. Pasal Tuhan tegur aku, hebat kedudukan kau. Nabi kata, hadzal rajul atabani rabbi. Aku ditegur oleh Tuhan kerana lelaki ini. Tapi saya nak ceritanya tuan-tuan, bukan isu tu. Saya nak cerita isu peranan pengaruh orang atas. Kalau tu imam tu jenis orang yang bebas politik, bebas terbuka, ahlul qaryah makmum, anak-anak qaryah akan terdedah dengan ilmu. Macam masjid ni kan, tu imam yang hebat, bagus, kita boleh main ceramah. Ada satu anak murid nak pergi saya ceramah, tak payah sebut masjid dah. Okey lului. Dia pun habaq ustaz, okey lului. Kita pun tak apa. 2 hari pula dia tengok ustaz. Masalah apa sebab? Dia pun tahu kata ustaz nama. Pi habaq apa? Pasal itu pengaruh atas. Sebab itu Nabi SAW suruh kita jaga orang atas. Saya nak cerita, apabila raja masuk Islam, orang lain pakat masuk habis lah kan. Pengaruh Hindu juga masuk dalam pengaruh Islam. Amalan-amalan Hindu yang masih lagi bertapak dalam amalan orang Melayu banyak. Seperti kenduri arwah, merenjis tepung tawar, lenggang perut, sambut menantu, mandi safar, lepas tu hormat pada mak ayah sampai tunduk sujud. Ini
orang Melayu. Cuma dia Islamkan benda tu. Kalau dulu perang kendeng tendun dendung ding dung deng, bunyi Hindu kan. Lepas tu bila masuk mai Islam, Al-Fatihah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Dia tukar kot tu ya. Kalau dulu undergede kan, dia punya kelurian. Ini dia tukar ni. La ilaha illallah. Dia tukar tune ya. Nampak pengaruh tu? Okey. Cuma bila Islam yang mai itu Syiah, akidah orang Islam tak berapa nak kemah lah. Sebab itu kita kata apa bukti Syiah mai dulu? Dah ahli sunnah mai dulu. Syiah. Pasal apa kita kata Syiah yang mai dulu? Orang Melayu tidak ada tongkat Abu Bakar, tongkat Umar, tongkat Uthman, tapi orang Melayu ada tongkat Ali. Ini Syiah. Kenapa tak boboh? Kalau orang Melayu kalau dia jumpa tongkat besar, tongkat Abu Bakar. Dah. Tongkat Ali. Demikian kacik. Kenapa dia tak boh kacik Aisyah, kacik Zainab, kacik Khadijah, tapi kacik Fatimah? Nampak? Bagaimana pengaruh Syiah itu pada peringkat awalnya begitu menebal. Sehingga dalam doa-doa orang Melayu, fuh kiri, fuh kanan, berkat baginda Ali. Sebab itu, kalau tuan-tuan tengok pun, Sultan-Sultan Melaka, semua nama dia Alauddin Shah, Muzaffar Shah, Mansur Shah. Tuan-tuan tahu Alauddin, Muzaffar, Mansur. Ini bahasa apa? Bukan Arab. Ini bahasa Parsi. Mansur, Muzaffar, macam Za'faran tu, itu Iran. Nampak? Demikian apabila agama ni semakin lama masuknya pengaruh-pengaruh tu. Cuma dia buang sikit-sikit saja. Sebab itu tuan-tuan, apabila Nabi SAW bawa agama ni 1400 tahun dahulu, dia ibarat air yang bersih. Kata Nabi, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kamu di atas cahaya yang putih sehingga malamnya ibarat siang. Tetapi apabila wafatnya Rasul, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali radhiyallahu an, Muawiyah dan sebagainya, Islam luas. Masuknya orang-orang bukan Arab, pengaruh-pengaruh Arab. Maka Islam yang asal daripada Nabi itu telah pun dicemari oleh amalan-amalan yang bukan asalnya daripada Nabi. Sebab itu tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat, amalan seperti orang Melayu gantung ayat kursi di dinding, gantung bismillah di pintu, itu adalah pengaruh kepada agama Buddha yang gantung cermin depan pintu. Bila hantu mai, dia terkejut tengok muka dia, dia pun tak tahu muka dia memang buruk macam tu, dia pun lari balik lah. Lepas itu Hindu gantung cermin, Cina gantung cermin. Dia memang, oi buruk, siapa dia ni? Dia pun, kita pasal faham balik, aku terkejut tengok hantu. Dia tak tahu dia tu hantu. Orang Melayu dia tak gantung cermin, tapi dia gantung ayat-ayat Quran. Tidak pernah dengar Nabi gantung ayat Quran di rumah. Nabi suruh baca untuk dinding. Orang Melayu juga, kalau Cina ada feng shui, rumah ni boleh buat dak, rumah ni tak boleh buat dak, nanti tok tekong dia mai tengok, oh yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Cina ni dia beriman sungguh. Kalau dia buat banglo, tiba-tiba tok pekong dia mai, tak boleh, tak apa-apa, sui, dia tinggal. Orang Melayu juga ada yang sedemikian rupa. Tak boleh buat matahari jatuh, matahari naik, angin bunuh angin. Dia panggil ilmu Taj Muluk.
Kenal kitab ni. Tajul Muluk adalah satu kitab tentang sial majal yang ada pengaruh Feng Shui. Sebab itu bila kita belajar agama ni tuan-tuan, kita mesti ambil yang tulen. Dan kita nak kenal yang tulen itu bukan mudah apabila yang palsu masuk banyak. Dia memerlukan pakar. Apabila emas palsu, duit palsu banyak tersebar, orang dah tak boleh nak beza duit betul dengan emas betul dengan duit palsu, emas palsu. Yang boleh beza pakar. Itu pun kalau pakar tu jujur. Kalau dia kecoh, jahanam tidak. Sebab tu pagi tadi ada satu rancangan, saya tak tengok. Saya pergi ada kerja pagi tadi ni. Orang lain tengok. Dia tu ada satu orang ustaz kata. Oh ini pun saya tak tahulah. Ustaz tu kata, siapa-siapa mayat yang telah ditalkinkan tidak akan ditanya oleh malaikat. Tuan-tuan, kalau sembahyang buat apa? Pesan suruh talqin dia terlepas soal jawab. Dalam TV negeri entah berentah. Kita nak tahu hadis Nabi tang mana? Yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Imam Muslim, hadis sahih. Idza wudi'al 'abd, apabila diletakkan mayat seorang hamba, fa'atahu malakan, datang dua malaikat. Letak saja, fa'atahu malakan, datang dua malaikat. Tidak disebut dalam hadis Muslim itu illa man laqqana alaih, kecuali siapa yang kena talqin, tak mai. Kita pun tak boleh terima kalau fikir akal cerdik kita tuan-tuan. Macam mana satu haprak boleh terlepas pasal talqin saja? Apa guna kita belajar akidah? Apa guna Nabi sebut tentang minta berlindung dari fitnah kubur? Buat apa? Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi tak payah ajak kita berlindung. Nabi ajak apa? Hampa esok mati talqin. Lepas Tapi orang melihat itu adalah agama. Kerana yang bercakap itu menggunakan jubah agama. Sehingga orang tak boleh beza di antara agama Nabi dengan agama buatan manusia. Nabi juga tanam para sahabat. Apa yang Nabi ajak? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Nabi kata sebelum balik, pakat-pakat doa, minta ampun supaya Allah tetapkan saudara kita dan dia boleh jawab. Nabi tak kata duduk Ustaz, kita ajak dia. Pasal itu ada talqin orang asli. Bukan talqin orang Melayu, talqin orang asli. Kalau dia mahal, jangan takut. Dia juga makhluk daripada makhluk-makhluk Allah. Tak takut lu mana kalau kita tak beramal dah. Kita lalu dah JPJ buat Roblox. Rotek mampu. Bini kita, jangan takut abang. JPJ juga makhluk sebagaimana kita. Dia juga adalah ciptaan Allah sebagaimana kita. Tak takut apa, hang nampak rotek mati. Macam mana benda ni boleh diajak dalam agama anda? Saya bukan nak ceramah bab tu, saya nak sebut bab puasa. Tapi saya nak bawa supaya tuan-tuan nampak benda. Sebab itu bila agama ni tak dah hilang keaslian dia, tuan-tuan tengok bagaimana orang rasa agama ni bukan membantu, tapi agama ni menyusahkan balik. Kalau mati di luar daripada perlih ni,
Kalau mati di luar daripada perlis ni, kalau tuan-tuan hidup susah kita terimalah. Tapi kalau mati pun susah Allah. Kadang-kadang mati tu lebih susah daripada hidup. Mati saja kadang-kadang makan cecah 6-5 ribu. Semayangnya dibayar sampai tutup pintu. Kenduri 3 malam, 4 malam. Baca Quran dibayar, semua dibayar. Kadang-kadang yang mati itu bukanlah orang kaya pun, tetapi benda ini telah diwajibkan. Dalam sampul paling lekeh RM5. Mesti dibagi pada semua orang. Sebab itu bila matinya satu orang, maka demam habis ahli keluarga ni. Sampai kata jangan mati lagi pak, jangan mati, duit tak nak cukup. Tak apa, aku tahan. Apa jaga, mencari. Sehingga dipakejkan mati itu. Apakah ini agama yang bersifat rahmatan lil alamin? Tapi inilah agama pada gambaran masyarakat kita. Dalam Islam bila mati, kita yang kena tolong permudahkan, kita yang kena tolong urus, kita yang tolong bawa makanan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Abu Ja'far Al-Bajali, yang Nabi kata buat makanan hantar, tolong pujuk dia. Benda ini disebut dalam kitab orang Melayu Bahrul Madhi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi, kitab orang Melayu tulis Jawi. Ini asal agama, memudahkan orang mati. Ini kadang-kadang mati lebih mahal daripada hidup. Maka sebab itu tuan-tuan, penting kita kempen bawa balik manusia kepada agama yang asal. Sebab tu tuan-tuan, kita nak bagi orang clear, supaya orang tak tuduh, tak kata, tak sangka itu agama, walhal dia bukan agama. Ini yang patut tuan-tuan ambil perhatian, insya-Allah. Okey. Satu saya rasa saya kongsi dengan tuan-tuan, saya rasa penting lah, terutama pada orang kampung cantik Masjid An-Nur, cahaya kan. Mudah-mudahan kita dapat hidup beragama sebagaimana agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, saya nak sebut 2-3 benda yang asas. Saya ceramah bulan puasa ni kerap lah, dekat-dekat nak puasa kan, bagus kita buat. Bila kita kata puasa, kita dah forum tentang puasa, ceramah tentang puasa, sampai saya nak sebut lagi. Puasa ni, kita jangan memandang bahawa ia hanya sekadar tinggal makan dan minum saja. Sebab untuk nak tak makan dengan tak minum, dia bukan benda payah. Kadang-kadang ada orang dia tak puasa, tapi dia boleh tak makan pun. Pernah jadi taklah hidup tuan-tuan? Untuk tak makan, tak minum, tak bersama dengan isteri, bukan payah, betul tak? Tuan-tuan, kalau tak puasa pun kita duduk bersama dengan isteri siang-siang. Kok tak ada kerja kot. Bersama dengan isteri ni memang fitrahnya, tak puasa pun memang kami malam pula tak ada. Dia duduk habang lah. Nampak? Bukan payah. Benda tu memang tak perlu diubah. Dan kadang-kadang tahu, Allah hari ni tak makan apa pun kalut. Simple. Abang makan apa dah bang? Pergi tadi ikut cari ayak sikit, lepas tu kalut petang ni ambil anak sekolah balik mai. Ish, tak lapar tau. Malam tak ni makan sekali. Pernah jadi tak? Kadang-kadang sehari tu kita tak makan pun, malam yang makan sekali. Tapi niat puasa tak niat. Maknanya kalaulah puasa itu sekadar tak makan, tak minum, bukan payah mana pun. Dalam hidup kita pun kadang-kadang bukan kita makan banyak mana pun. Tapi tuan-tuan, bila kita kata saum, puasa, pasal itu tuan-tuan dulu bila Allah bila dia kata wajibnya puasa ni, dia ikat dengan apa? Alladzina amanu, mereka yang beriman. Maknanya orang yang menyambut Ramadan, yang menerima Ramadan, akidahnya akidah yang
tidak ada masalah. Pasal orang yang bila main Ramadan ni dia duk komplain, dia duk komen, dia kata pasal apa? Duit ada tiba-tiba tak boleh makan. 9 bulan boleh makan, mai bulan ni tak boleh makan. Pasal apa yang tak boleh makan siang, boleh makan malam? Orang yang tak boleh terima puasa, yang duk komen puasa, atau bila mai puasa macam mai satu balak pula. Masalah akidah. Kalau tuan-tuan masih ingat pada tahun 1961 di Tunisia, bukan bohong ni, betul. Di Tunisia yang hari itu ada masalah kan. Dia ada seorang pemimpin nama Latif Bourguiba, Perdana Menteri Tunisia tahun 1961. Kes ni Perdana Menteri dia nama Latif Bourguiba. Dia presiden Tunisia ketika itu. Dia keluar dalam TV, dia kata apa? Tunisia ni negara Islam, cantik tapi teruk, sekular teruk. Sehingga presiden dia yang jatuh itu ni Zainal Abidin Ali tu, jahat tak jahat dia bukan sahaja tak bagi orang perempuan pakai tudung, hatta kan anak patung pun dia tak bagi pakai tudung. Latif Bourguiba ni, presiden Tunisia ni, dia buat keluar satu arahan, rakyat Tunisia tak boleh kerja. Tak boleh kerja lah, tak boleh puasa, kena kerja. Pasal puasa menyebabkan kita ni lembab. Siapa yang ada pahaman macam Latif Bourguiba ni, dia mazhab Latif Bourguiba. Awak abang tak larat puasa. Siapa bagi alasan puasa, dia ada pemikiran Latif Bourguiba. Belakang ni kena Bourguibawiyun. Awak abang nampak lebih puasa. Ni dia telah mensahkan mazhab Latif Bourguiba. Latif Bourguiba punya akidah puasa lembab, letih, lemah, tak larat. Dia agresif dia keluar dengan menteri-menteri dia dalam TV Tunisia live waktu tengah hari. Dia makan dengan menteri-menteri dia depan rakyat. Tu Latif Bourguiba buat. Bagus Perdana Menteri dah. Ada dia makan tengah hari dalam bulan puasa. Tu pun kita duk marah kat dia. Dia pergi tarawih lagi. Tuan-tuan, kita ni setiap orang mesti ada benda tak suka. Lah kita komen dia, esok naik orang yang lain pun ada benda kita nak komen. Orang pakai tudung labuh pun kita komen, orang tak pakai tudung pun kita komen. Apa tak pakai tudung, ahli neraka. Komen dia. Mai hok pakai tudung labuh, apa hangat-hangat pakai tudung labuh. Ada, jangan duk bimbang. So, saya nak cerita, jangan duk fikir orang komen kan. Okey. Tapi puasa ni, kalau kita kata lemah, Nabi sendiri perang dalam bulan Ramadan, peperangan Badar Al-Kubra. Sebab itu tak ada alasan untuk kita lemah dalam bulan Ramadan. Ramadan bukan setakat nak suruh kita tak makan, tak minum, simple. Tapi Ramadan nak mengajar manusia untuk mengatakan tidak pada larangan. Kita tak makan pasal apa? Tak ada makan? Ada. Tak ada duit? Ada. Pasal apa tak makan? Pasal Tuhan tak bagi. Nak tahan diri, nak ajak diri untuk kata tidak, bukan satu benda yang mudah. Nak kata tidak pada makan, minum ni bukan kerja yang mudah. Nak tak makan, tak minum, nak tak, benda simple. Tapi nak kata tidak, pasal itu Ramadan ajak nak kata tidak pada larangan. Sebab itu Nabi sebutlah hadis Bukhari, laisa syadid bisur'ah, bukan kuat itu orang yang bertumbuk pandai, bergocoh. Orang Kelantan kata, orang yang terror tu bukan orang yang pandai bergocoh, orang yang hebat tu, tapi orang yang kuat itu, kata Nabi, yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang boleh tahan diri ketika dia marah. Nampak? Orang yang kuat bukan orang yang hebat bertumbuk, hebat bersilap, hebat pukul orang. Tapi Nabi kata orang yang hebat itu, katalah hadis Bukhari, orang yang boleh tahan diri kata marah. Sebab itu dalam puasa Nabi kata, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im.
Kalau ada orang mai kata kat hang bodoh, mai umpat hang, mai maki hang, mai pukul hang, jawab apa? Saya puasa. Jaga buka ni. Nampak? Sebab itu tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat, puasa dia akan melahirkan orang yang takwa. Karena takwa itu, kata Ibnu Mas'ud, kamu berjalan di atas satu jalan yang ada duri. Orang tanya kepada Ibnu Mas'ud, "Arif ma'na taqwa." Habaq mai taqwa tu apa dia? Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, sebagaimana engkau berjalan di atas jalan yang penuh duri. Macam mana? Jawab lelaki itu, tentulah aku berjaga-jaga supaya tidak terpijak duri. Itulah makna taqwa. Itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, dia keluar, dia dapat title takwa itu, dia berjaya. Kerana Ramadan ni satu proses kursus. Kita hantar anak kita pergi camp kan, camp motivasi, camp kecemerlangan, camp jati diri. Harapan kita bila balik budak tu dia jadi baik, berubah. Daripada tak semayang jadi semayang, daripada loklak jadi tak loklak, daripada derhaka jadi taat. Kita pun hantar bayar duit. Bila keluar ada orang yang berjaya, ada orang yang tak berjaya. Anak orang lain keluar bagus, anak kita tak berubah. Kita nak kata apa? Karut program ni, buang duit, buang masa, sepakai silibus apa, tak boleh pakai ni, tak pandai versi ni. Kita tak boleh salah program tu. Pasal apa? Pasal kalau program tu tak bagus, program tu mengarut, program tu buang duit, tentu apa? Tentu semua lingkup. Tapi pasal apa yang keluar ada yang berjaya, anak kita yang tak berjaya? Dia bukan terletak pada kesalahan program itu, dia terletak kepada sikap dan perangai anak kita. Ramadan adalah program yang datang daripada Tuhan. Tuhan yang atur. Silibusnya, modulnya, fasilitatornya dipantau oleh Tuhan Rabbul Jalil. Kalau orang yang keluar dalam Ramadan tak ada perubahan, dia bukan salah Ramadan, dia terletak pada diri kawan tu. Ramadan ni dia ajak kita kawal diri. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Inna syaitan yajri majrad dam ibnu Adam. Lah hadis Muslim. Sesungguhnya syaitan itu dia mengalir dalam pembuluh darah kamu. Syaitan ni dia mengalir dalam darah kita. Dia boleh masuk dalam darah kita. Dia boleh masuk dalam badan kita. Macam baru ni sehari dua, kemarin dulu ada orang kena masuk syaitan. Panggillah kita pergi. Kita pun pergi lah nak jaga dia. Yang peliknya, abang dia tu ada mengaji juga dengan satu orang pakar perubatan ni. Saya sebut nama terkenal-kenal lah. Jangan sebut. Abang ni dapat ijazah dah. Maknanya boleh rawat orang lah. Yang kena tu adik dia. Lepas tu kawan kita ni kata, awak hantar pergi berubat dia. Dia kata, dalam pantang larang pengajian ini, berobat orang lain tak apa, tapi kalau berobat ahli keluarga, tawak. Kita ni pergi mengaji, pergi cari duit, nak bagi makan keluarga kita, bukan nak megang orang lain. Ini pun nampak dah ilmu tu tak betul. Tuan-tuan boleh faham, kalau berobat orang lain tak apa, berobat adik budak, tawak pula. Dia kena pergi cari orang lain pula. Dia dalil apa? Dalil dia tak? Saya tolong bagi dalil lah kat dia. Dia kata apa? Doktor pun tak belah perut sendiri. Saya tolong bagi dalil kat dia lah. Tapi murung lah ilmu ni. Kita pun pergi lah. Kita pun tak pernah berobat orang. Saja nak pergi tengok lah. Boleh baca-baca lagi tu lah. Ayat pun tak buruk. Tidak boleh kena 560. Pipi dia pun naik geram dengan kita. Sebab tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, syaitan, pertama, akidah ahli sunnah, boleh tak boleh masuk dalam badan manusia? Ya, dia boleh masuk. Dia boleh masuk.
Lah hadis Muslim sebut inna syaitan yajri majrad dam Adam. Dalam Quran sebut apa? Mereka tidak berdiri, orang yang makan riba ni tidak berdiri melainkan sebagaimana diri orang yang dirasuk oleh syaitan. Maknanya bila kita pergi berinteraksi dengan dia tu, kita berinteraksi dengan setan. Malah bila kita berinteraksi dengan setan, kita kena kasar lah. Takkan cakap dengan setan, hang keluar lah, hang nak makan apa? KFC pergi. Ada pula cakap dengan setan gitu kan. Kemudian tuan-tuan, ada orang kata nak pegang belah mana Ustaz? Tuan-tuan, kita nak tumbuk orang, kita tumbuk tang mana janji dia sakit sudah lah. Tak ada lah, oh dia kata kena pegang buku ibu jari, pegang ibu kaki. Tuan-tuan, kita kalau nak tumbuk orang, nak cari dia akan tumbuk, kena tumbuk tang telinga. Oh, demam kita. Tumbuk ni apa tujuan tumbuk? Tumbuk bagi kena, bagi sakit, bagi apa? Macam tu juga setan. Bila dia masuk dalam badan kita, pergi cekak dia lah. Tak mana apa bagi dia sakit sudah lah. Lepas kita tak boleh Ustaz, kena ibu jari. Dah duk pegang ibu jari, cuba pergi pegang telinga. Kemarin kita pergi pegang telinga dia. Aduh. Saya nak habaknya jangan kita khurafat sangatlah. Berobat betul. Tapi tuan-tuan, apa kata Nabi? Sempitkan laluan syaitan. Nabi ajak kita. Syaitan itu dia mengalir masuk dalam pembuluh darah kamu. Sempitkan laluan dia. Macam mana? Dengan berlapak. Ini Nabi sebutlah hadis. Maknanya bila kamu lapak, kamu sempitkan pembuluh darah tu, dia sukar untuk hasuk kita. Sebab itu ada orang tanya, Ustaz, apa maksud hadis Nabi wasufidatis syayatin? Masuk Ramadan, syaitan diikat. Saya nak abang mudah ya. Ada 3-4 tafsiran. Dia kata awak syaitan kena tangkap, tiba ada orang jahat, tu syaitan lah, tu jawapan pertama. Ada orang tanya Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dia kata syaitan kena ikat, tapi ada orang duk curi, ada orang duk jahat, tu syaitan. Minal jinnati wan nas. Syaitan tu daripada jin dan manusia. Itu satu tafsiran lah. Makna orang jahat tu syaitan. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, kata para ulama, pasal apa syaitan diikat tapi masih ada kemungkaran? Allah hanya sebut, Nabi hanya kata wasufidatis syayatin, hadis Bukhari, Muslim. Syaitan diikat, tapi Nabi tak kata semua. Nabi hanya kata syaitan diikat. Boleh jadi diikat setengah. Itu tafsiran ulama yang kedua. Nabi tak kata semua syaitan diikat. Nabi hanya kata syaitan diikat. Itu satu. Ada juga tafsiran di kalangan para ulama. Dia bawa analogi. Dia kata anjing kalau kita ikat boleh tokok tak? Anjing kalau kita tambak dia boleh tokok kita? Boleh ha? Cuma ter apa? Terhad. Pandai tuan-tuan dah lah ni. Boleh gantilah insya-Allah. Anjing bila kita ikat dia boleh tokok tapi terhad. Kata para ulama, syaitan ni diikat, dia tak boleh rasuk macam mana bulan lain. Terhad, tapi dia tetap boleh menggigit. Sebab tu Nabi kata, bukan matikan syaitan, susahkan syaitan dengan berlapar. Sebab itu Nabi kata apa? Ya ma'syaras syabab, wahai pemuda, kalau boleh menikah, menikah. Kalau tak boleh, fa'alaikum bisawm, puasa. Fa inna lahu wija. Makna puasa tu salah satu daripada perisai. Bila kita tak larat, dia lainlah sikit kan. Nampak tak? Sebab itu Ramadan ni peranan dia nak ajar manusia untuk mengatakan tidak kepada larangan. Kita kalau ada duit buat jahat, hebat. Hebat lah, buat ada duit buat jahat. Tapi kalau ada duit tak buat jahat, lagi hebat. Kita ada peluang, ada kesempatan, tapi kita tak buat. Pasal itu Ramadan ni Tuhan nak uji manusia. Di samping satu hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, Qudsi ya. Apa kata Nabi? Kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanah bi'ashri amthaliha ala 700 dha'f. Setiap amalan anak Adam
Tuhan gandakan 10 sehingga ke 700. Semua puasa, salat, baca Quran, kecuali qala Allah Azza wa Jal illa saum, kecuali puasa. Kata Allah, as-saum li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan bayar. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan sembahyang untuk siapa? Baca Quran untuk siapa? Infak untuk siapa? Wakaf untuk siapa? Kesemua ibadat lillahi azza wa jal. Tapi kenapa Allah menyebut as-saum li? Puasa saja untuk aku. Sebab apa? Kata para ulama, maksud Tuhan puasa untuk dia, ibadat lain juga untuk dia. Kita persembahkan untuk dia. Tetapi ibadat lain tidak mengajar manusia jujur. Puasa ni memang jujur lah. Pasal apa? Semayang orang nampak, baca Quran orang dengar, sedekah orang tahu. Puasa kalau habaq jangan ajak aku makan tengah hari. Awak aku puasa. Dak aku memang tak mau ajak aku. Dia nak abang. Ataupun kawan tu tak tanya dia puasa ke tak. Dia nak abang. Hang tak bau busuk mulut aku. Tu dia. Awak dak kalau hang bau bukan aku tak boleh gigi, aku beruih, tapi aku puasa. Bukan nak habaq, tapi aku takut hang salah sangka. Kono tu. Puasa ni, solat kita tak boleh ukur manusia tu ikhlas tak ikhlas. Benda lain, ibadat lain kita tak boleh tahu dia ikhlas tak ikhlas. Tapi puasa kita boleh tahu dia ikhlas. Pasal apa? Pasal puasa ni antara kita dengan Tuhan ya. Kalau mai bulan Ramadan kita pergi beli nasi kandak, buh dalam plastik hitam. Bulan lain tak bawa anak pergi beli. Bulan puasa ayam dalam duit pun bawa. Beli 4 bungkus. Anak 3. Depa ni makan kuat, beda tambah. Pandai. Plastik hitam cukup laku. Dia masuk dalam tandas, masuk dalam apa rapi tak mana-mana, dia menyorok, ajak perut sikit Orang dulu kata ajak perut, kenyang sengkak mai duk keluar. Orang ni panas kering, kena TOS 5 orang sebelah, duk kering lagi. Kita tahu tak? Pasal tu Ramadan dia tak sama dengan ibadat lain. Ramadan ni betul-betul bainal 'abd war rabb, di antara Tuhan dengan hamba. Kita nak bohong boleh sangat masak apa lah rumah kita kan, buat tom yam apa semua, tapi jangan masak bau masak apa semua, makan sedap-sedap keluar mai dalam tak larat. Orang tak tahu, tapi tak guna Sebab tu Tuhan kata puasa untuk aku dan aku yang akan bayar. Sebab apa? Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak bersama dengan isteri, bukan kerana dia tak ada duit, bukan kerana dia tak mampu, tapi kerana aku suruh. Azan. Okey. Itulah sedikit benda yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit daripada motivasi Ramadan dan sedikit gambaran tentang asal usul agama. Jadi saya bagi laluan pada azan untuk orang luar nak tengok azan dan sebagainya. Lepas tu saya minta izin sikit pada Tok Imam, saya nak jawab soalan insya-Allah taala. Apa? Berkaitan dengan kes malam. Bila kita tak jawab isu apakah hukum merokok itu boleh membatalkan puasa. Pertama saya isu status hukum halal atau haram rokok itu satu isu lah, kita tak mau bincang, tuan-tuan sedia maklum. Tapi saya nak jawab isu batal atau tidak puasa. Puasa juga mengajar manusia untuk kata tidak pada rokok. Tak nak. Apakah batal rokok? Sebab pertama mereka berdalilkan kepada isu asap, bukan makan. Yang Quran larang wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr.
thumma atimmus siyama ila al-lail. Dia kata dalam Quran hanya sebut kamu makan, kamu minum. Maknanya tak boleh makan, tak boleh minum kalau puasa. Rokok bukan makan. Ia juga bukan minum. Ia kategori hisap. Dan yang masuk tidak kenyang. Pertama tuan-tuan, apa hukum kalau kita puasa, kita pergi hospital, dia buh oksigen? Betul tak? Betul ke tak? Kalau kita pergi hospital, kita penatkan sakit jantung, sesak nafas, semput. Pop dia. Oh, nanti bagi bang makrib tu. Oh, bang makrib ke mayang jenazah kali? Betul ke tidak? Tak betul lah. Pasal siapa kata batal tu senok. Kalau batal orang bubuh oksigen di hospital tu, yang kita duk sedut oksigen luar ni batal lagi lah. Sama ya, pasal waktu dia pakai tung, yang ni tak pakai tung. Yang ni daripada Allah, yang tu daripada hak kerajaan Malaysia. Tung tu. Kita batal tak pasal kita cuk. Tu yang kita duk sedut oksigen tak batal. Oh yang ni dak, ini semula jadi. Mana ada. Tapi rokok lain. Dia kata mana lain. Kita naik motor breng kan. Depan tu motor jenis minyak tuti. Asap bu. Kadang-kadang kita motor ke boat ni. Ke motor ke kereta api. Debu. Kita perlu sedut. Batal tak batal. Tapi pasal rokok batal. Kerana rokok ada unsur taladzus. Unsur apa? Taladzus ni apa? Unsur bersedap-sedapan. Pasal tu kalau kita cium minyak wangi, kita cium makanan, talazzuz ada unsur sedap-sedapan. Betul. Ada tak tuan-tuan pisip asap rokok tu? Bukan pisip asap rokok, asap motor. Oh. Man, rokok bila kita hisap, dia main satu, dia kalau terok, dia sip masuk dalam tu, kita tangkap kepala tu, lentok ah. Adakah kita pergi tala lubang hidung kita kat kepala sombong kereta api tu? Ataupun tuan-tuan pitak hidung kat tempat bakar sampah. Kena sebatang. Rasa apa? Rasa terian pun ada. Saya bakar dengan kulit terian lah. Rokok kata para ulama dia batal kerana ada unsur talazzus, bersedap-sedapan. Asap lain mana ada orang hisap sedap? Saya tak tahu. Soalan saya tak jawab. Ni dulu terjawab ni, saya takut lupa. Soalan rakaat keempat salat zuhur, imam bangun, adakah makmum kena bangun atau tak perlu bangun atau tunggu sujud sahwi? Maknanya imam bangun pada rakaat yang ke-5. Dalam hal ini khilaf di kalangan para fuqaha. Makna ulama kata, sebahagian mereka kata tak perlu ikut. Maknanya bila imam naik, kita dah tahu kata salah, kita kata subhanallah, dia tetap bangun. Dan dia bangun tu pada tahap yang dia tak boleh nak duduk balik dah. Maka kita tak perlu bangun. Tapi jangan bagi salam. Kerana kita akan mufarakah, hilang pahala jamaah. Macam satu situasi macam ni lah. Sama kes. Kita main nak semayang maghrib, tapi tu imam tu semayang isyak. Apa yang kita nak buat? Rakaat pertama macam biasa, rakaat kedua macam biasa, rakaat ketiga kita duduk. Tu imam akan bangkit untuk rakaat keempat. Kita jangan bangkit pasal kita maghrib. Sekali bila tu imam duduk, kita pun memang kita duduk lah. Lepas tu kita tahiyat bersama dengan imam. Maghrib ikut isyak, style dia lagu tu. Rakaat pertama macam biasa, rakaat kedua macam biasa, rakaat ketiga kita duduk, dia bangkit, kita jangan bangkit. Kita tunggu bagi dia habis. Lepas tu sekali dia duduk pada rakaat keempat untuk tahiyat akhir, kita tahiyat akhir bersama dengan dia. Sebahagian fuqaha kata demikian dalam kes ni. Iaitu tu imam silap, kita duduk. Kita tunggu sujud sahwi dengan dia. Walaupun kita tak silap, tapi kita kena sujud sahwi dengan imam. Innama ju'ila imam liyutamma bih. Sebahagian fuqaha kata kena ikut. Sebab apa? Sebab imam itu untuk diikuti. Dia betul ke dia salah, kita ikut. Sebagaimana hadis Bukhari, sahabat ikut Nabi ketika Nabi salat zuhur 2 rakaat. Nabi bagi salam, sahabat pun bagi salam. Jadi dalam hal ni tuan-tuan boleh ikut bangkit untuk sujud sahwi, ataupun tuan-tuan tunggu untuk salam bersama dengan imam. Ada kes tu imam mayang 3, tak cukup 4. Apa dia buat? Dia ajak semua makmum yang ikut dia semayang lain. Sebenarnya tak perlu semayang.
Contoh macam ni, tu imam semayang 3, patut 4 dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam tadi baru 3, patut 4. Tu imam ni dia kata apa? Jom bangkit buat lain 4. Dak, Nabi ajak bangkit buat apa? Bangkit buat 1. Lepas tu sujud sahwi. Kita dalam hadis Bukhari ya, benda tu. Kita solat sunat dan ada orang makmum. Adakah kena baca kuat? Ya, kita kena baca kuat nah. Sebab sunat ni dia bukan isu baca kuat baca pelan, dia isu orang ikut kita. Kita boleh baca kuat. Sembayang sunat dalam riwayat ada Nabi baca kuat, ada riwayat kata Nabi baca perlahan. Jadi kalau ada orang ikut kita diberi pilihan untuk menjaharkan bacaan. Bagaimana dengan seorang suami yang selalu maki isteri time dia marah? Maki yang pelik-pelik, contoh bodoh, bangang dan sebagainya. Apa hukumnya ustaz? Hukumnya haram. Tapi adakah dia berdosa? Tidak. Kalau dalam keadaan dia marah tu dia tak sedar, makna hilang akal, kan dia macam mabuk. Macam Nabi kata la talaq fil itaq, tidak ada talak dalam gila. Maknanya kalau marah melampau sampai hilang akal, apa yang dia kata tu dia tak sedar. Kalau dia kata dalam keadaan dia tak sedar, zawalul aql, tidak ada dosa dan pahala, tapi perbuatan tu haram. Tapi jangan buat-buat tak sedar. Yang tu berdosa. Apa dalil dia tak berdosa? Rufi'al qalam an thalathah, diangkat pen di atas 3 golongan. Minan naim hatta yastayqaz, daripada orang yang tidur sampai dia jaga. Minas sabi hatta yablugh, daripada orang budak-budak sampai dia baligh. Dan juga daripada orang yang tak sengaja sehingga dia pengsan sehingga dia sedar. Daripada orang yang gila sampai hatta yufiq, sampai dia dapat balik akal dia. Maknanya kalau kita buat dalam keadaan kita tak sedar, perbuatan itu tidak ada dosa dan pahala. Cuma perbuatan itu haram lah. Ini isu saya berjawab banyak kali dah ni. Isu akikah dengan lembu, kerbau, ayam, itik dan sebagainya. Tak ada akikah dengan cencaru. Sebab benua. Pertama tuan-tuan, saya nak sebut, kita ni, ibadat ni, ada ibadat yang ada sebab khusus. Ada ibadat yang kita buat itu di atas sebab khusus. Dan ada ibadat yang tidak ada sebab. Ibadat yang bersifat umum. Kalau ibadat itu ada sebab khusus, kita tak boleh gabung dengan ibadat lain. Itu dia punya kaedah dia. Contoh, kita nak puasa 6. Itu sunat. Sebab apa kita puasa 6? Kerana berakhirnya Ramadan, masuknya Syawal. Maknanya puasa 6 ni ada sebab. Sebab khusus ke tak? Khusus. Tak ada puasa 6 Muharram, tak ada puasa 6 Safar, hanya ada puasa 6 Syawal. Dan hukumnya sunat. Tak boleh kita gabung dengan puasa qada. Kerana qada dia ada sebab lain, hukum lain. Sebab apa kita qada? Kerana kita tinggal. Apa hukum dia? Wajib. Settle masalah ni. Macam kita masuk semayang sunat sebelum subuh. Pasal apa kita masuk semayang sunat sebelum subuh? Kerana telah masuk subuh. Maka Nabi semayang sunat sebelum subuh. Hukum dia apa? Sunat. Sebab dia apa? Sebab dia kerana masuk subuh. Boleh atau tidak, masa kita semayang sunat qabliyah subuh, kita niat sekali dengan subuh. Kita memang Allahu Akbar, mayang sunat sebelum subuh, lepas tu kita balik. Tu imam kata, tak mayang ni. Dah niat siap-siap dah tadi. Tentu tak boleh kan. Hak tu kes lain, ni kes lain. Dua kes mana boleh gabung. Demikian, bila kita kata akikah dengan korban, lah ni bukan akikah dengan korban lah. Saya bisa jumpa kat dijemput mai akikah, korban, arwah, cukok jambui, naik rumah, doa selamat, naik Mekah, pi haji. Sampai lembu pun tak tahu dia niat untuk apa. Dia pun pening, aku ni apa ni? Tuan-tuan, pertama sekali, akikah ni jelas
Nabi sebut diakikahkan sebab lahirnya budak. Boleh tak kalau satu orang tak mengandung tetapi buat akikah? Menikah hari ni, esok buat akikah dah. Nur ibu ni kena akikah. Bukan kemarin baru menikah. Doa saja nak buat siap-siap. Kita pun kata, ish gila. Dak pun duit banyak sangat. Maknanya tak pasal-pasal pergi buat akikah. Budak tak ada pun akikah dah. Tak masuk akal lah. Sebab akikah ni kena ada budak. Kan? Okey. Kurban kerana apa? Kerana hari raya. Yaumun Nahar. Boleh tak kita pergi korban bulan Muharram? Dia kata lembu ni kalau tunggu sampai bulan haji ni mati, kita boleh siap naik korban. Tak boleh sebab dia ada sebab. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seingat saya dalam Bukhari, satu orang tu kita sembelih bila? Lepas mayang. Dia duk fikir, kalau lepas mayang satgi pakak sembelih, Nabi tak main makan rumah aku. Dia sembelih sebelum mayang. Dia sembelih, dia masak siap-siap. Habis mayang dia kata, jom Nabi pergi makan. Nabi kata, cepat ah. Dia kata tadi melih dah sebelum mayang. Nabi kata, hak tu tak jadi. Hak tu jadi sedekah, melih lain. Niat dia baik tu. Niat apa? Niat nak jamu Nabi. Dia kata kalau aku melih lepas mayang, orang lain pakat jamu. Lalu aku melih siap-siap. Dia tak boleh potong tu. Jahannam saja. Dalam hal ini, korban sebab lain, akikah sebab lain. Dua sebab yang totally berbeza. Di samping itu, Nabi sebut lil ghulam syatan wal jariyah syatun. Untuk budak lelaki 2 ekor kambing, untuk budak perempuan 1 ekor. Nabi sebut kambing. Walaupun ada pandangan mazhab seperti mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Dia kata bukan isu kambing, isunya bahimatul an'am, binatang yang berempat kaki. Ada ulama jawab tak apa nak sedar lah. Kalau dia kira 4 kaki, zirapah gajah boleh. 4 kaki tak? 4 kaki kan? Tapi tuan-tuan, ya itu pandangan mazhab, tak dinafikan. Dalam mazhab Syafi'i, binatang apa yang 4 kaki, an'am boleh. Pasal al-an'am dalam bahasa Arab ni binatang yang 4 kaki. Tapi tuan-tuan, kenapa kita nak pergi kepada tafsiran? Itu andaian. Kenapa kita nak tinggalkan yang jelas, clear, tak ada khilaf? Kambing. Kalau tak penting kambing tu, tentu Nabi kata apa? Buat pilah apa binatang pun. Tapi Nabi sebut kambing. Pasal apa kambing? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi apa guna Nabi sebut kalau benda tu tak ada faedah? Kalau benda tu tak ada maksud, tak ada hukum, tak ada makna, Nabi tak payah sebutlah kambing. Nabi sebut apa? Pakai kah lah ngapa pun, janji 4 hari. Lagi mudah. Tapi tujuan Nabi sebut tu memberi isyarat, Nabi suruh kambing. Lebih selamat kita pegang yang tu. Dia kata, doa saya duit banyak nak buat lembu. Tak apalah, sembelih lu 2 ekor. Yang tu gajah, lembu ke jamu lah, tak ada siapa larang. Mereka duk faham, kita kata, buat kambing tak boleh sembelih lembu. Kita kan larang gitu. Kita kata, sembelih kambing dulu 2 ekor. Lepas beda hak Nabi kata, nak jamu lembu, nak jamu pari, nak jamu ketukar, jamu lah. Dia kata, mana cukup 2 ekor? Kita nak panggil ramai. Saya orang kenal kata. Kita kata yang Nabi sebut tu hukum 2 ekor, nak buat 20 bagus ya. Dia tak faham. Dia kata, 2 ekor lah. Bukan takat 2 ekor. Paling sikit alal akal. 2 ekor lebih pada tu bagus ya. Itu pun tak boleh nak faham. Tengok. Itu isu saya lah. Satu soalan lah. Balik jauh kan. Soalan pula panjang. Bagaimana ada setengah orang yang dalam bulan Ramadan lebih mengutamakan solat tarawih, seolah-olah break ibadat tarawih ialah seolah-olah ibadat tarawih ialah ibadat yang paling utama dalam bulan puasa, melebihi ibadat yang wajib. Tarawih ni sunat. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Satu orang dia celapak masuk sembahyang sunat sebelum zuhur, lepas tu dia balik start kita balik. Zuhur dia tak buat. Kita kata apa? Gila. Satu orang dia puasa Isnin Khamis, mai Ramadan dia tak puasa. Orang yang pi buat benda yang sunat, tak pi buat benda yang wajib ni tuan-tuan, kita pun pening enggak dengan dia. Dia tak pening, kita tolong pi pening mikir dia. Itu masalah.
Dalam hal ni tuan-tuan, orang yang pergi buat sunat, dia tak melaksanakan ibadat wajib, sunat dia tidak dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana Nabi menyebut apa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama yang akan Tuhan lihat, salat. Sekiranya sempurna, Nabi kata Tuhan akan kira penuh. Tapi kalau korang, baru Tuhan tengok kalau ada puasa, sembahyang sunat. Sunat hanya menampung yang wajib. Sunat ini mengikut wajib. Kalau gugur wajib, gugur sunat. Tak ada wajib, tak ada sunat. Ini kita nak kena ambil perhatian. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa cukup dulu sekadar itu beberapa perkongsian. Esok kita ada kelas lagi di Masjid Wang Bintung. Kita akan tersentuh topik lain pula lah. Tapi kita masih lagi buka soalan untuk tuan-tuan bersoal jawab dengan kita insya-Allah taala. Jadi saya ucap sekali lagi jazakallah khair, Allahu yubarik fikum, kepada pihak masjid yang sudi bagi kita peluang main di sini. Ni bagi pahala wa kathratul khuta. Dan kita main jauh ni Allah tulis insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.